Assalamualaikum semua, terima kasih kerana menonton video-video yang aku buat dekat channel aku. Ok, so macam korang tengok dekat tajuk video hari ni, kita akan tukar master brake pump depan, ok, untuk Y16ZR lah. Ok, so aku tak nak cakap banyak-banyak, kita tengok apa ada dekat dalam. Jom. Alright guys, so untuk model ni, ini model dia RB Forge Master Brake Pump S1 17mm right hand Okay, ini belah kanan. Kalau korang nak beli, korang jangan salah beli pula, korang beli belah kiri. Selalunya korang, kalau belah kiri tu dia murah sikit kalau nak dibandingkan dengan belah kanan. So make sure korang tengok betul-betul, jangan tersalah beli yang belah kanan. Jangan tersalah beli yang belah kiri. Kalau belah kiri tu selalunya orang pakai untuk hydraulic punya clutch lah. So ini yang belah kanan. Okey, apa yang korang akan dapat dalam kotak ialah kita punya master pump. Ini jenis yang forge Aku tak tahu sama ada dia forge, dia punya lever ni ke forge ataupun dia punya master pump ni yang forge. Tapi rasanya master pump ni yang forge. Dia tak ada pula cakap mana satu bahagian forge. So, kita letak tepi dulu yang ni. Korang akan dapat master brake pump satu. And then korang dapat ni nut ni kita tengok nanti sama ada kita kena pakai balik ataupun kita boleh pakai yang lama. And then kita akan dapat bracket untuk gantung kita punya reservoir ataupun botol ni. Okay, botol ni dipanggil reservoir. Sama ada kita and then last sekali tak ada garan. Dan last sekali kita akan dapat kita punya ni lah, brake pressure switch. Okay, ni untuk lampu brake belakang lah. So dalam kotak dah tak ada apa dah, itu sahaja. So jom kita pergi ke motor pula. Master brake pump ni dia agak besar. Kalau nak dibandingkan dengan yang asal, dia agak besar dan dia agak sedikit ke depan. So mungkin kita akan perlu buat sedikit pemotongan dekat bahagian sini. So nanti kita tengoklah. First kali kita kena buka dulu. So jom aku tunjuk dekat korang cara kita nak buka kepala dan juga meter. Alright guys, so aku harap korang nampak sebab elektrik tiba-tiba tak ada, hujan ni. Elektrik tiba-tiba tak ada. Kalau tidak aku boleh pasang lampu dekat atas, tapi tiba-tiba tak ada lampu. So aku guna flash handphone je, harap-harap korang boleh nampak lah. Untuk buka kita punya kepala ni, aku rasa korang dah tahu kot. Kita kena buka cap ni. And then dua skru ni. Kat dalam ni ada lagi dua skru. So lepas tu kita dah boleh buka. And then dua klip plastik kat belakang ni. Okay, so settle, kita dah buka lampu depan. So sekarang apa yang kita perlu buat ialah kita kena buka meter lah. Okay, sebab meter ni dia kacau kita punya screw brake pump ni. So kita kena buka meter and then side mirror. Untuk kita buka kita punya meter dengan cover meter ni, kita buka satu skru sini, satu skru kat sini, and then satu skru Allen key dekat bahagian belakang ni. Untuk kita buka kita punya cover atas ni tanpa buka meter, korang nampak tak dalam ni ada satu skru? Okay. Sebab kita kena buka skru ni tau. Skru ni ada dua, satu sebelah sini and then satu lagi belah sini. Kita kena buka skru ni sebab dia melekat sekali dengan cover. Okay, so kita dah buka casing
lampu depan kita dah buka. So kita dah boleh akses kita punya master pump yang lama lah. Okay. So master pump yang lama ni nak buka dia sangat mudah. Dia just pakai 2 skru Allen key kat belakang ni, 2 skru Allen key, and then 1 skru daripada brake cable, dan 2 wire untuk switch brake. Okay, ni wire switch brake yang kita akan pakai balik. Cara mudah aku ialah kita akan buka dulu brake cable ni. Kita akan buka dulu brake cable, and then baru kita buka skru 2 untuk brake master pump ni. Sebab kalau korang buka yang ini dulu, nanti korang nak buka yang ini, dia agak susah. So make sure sebelum korang buka yang ini, korang lapik dulu dengan kain, sebab tak nak minyak yang daripada brake master pump ni tumpah. Dia ada washer, korang jaga-jaga jangan sampai washer ni hilang. Letak balik dekat tempat dia punya ni. So settle, buka nut untuk brake cable, kita pergi buka nut dekat belakang ni. So sama juga masa tadi, kita buka balik skru ni. Dan kita punya dekat position tadi lah. Make sure korang letak ni dia tak terlalu dekat sangat dengan starter punya casing ni, dan juga tak terlalu jauh. Kalau dia terlalu jauh, korang nak tarik ni nanti payah. So korang agak-agak lah bagi ada clearance. Time korang nak adjust position dia ni, make sure korang adjust agak-agak, jangan terlalu rendah sangat, and then jangan terlalu ke atas sangat. Kalau dia terlalu rendah sangat, tempat korang nak mounting untuk side mirror ni, nanti dia akan jadi sengit tau. Kalau korang ke depankan sangat, nanti bila korang pasang side mirror, tiang side mirror tu akan jadi ke depan. So kita dah jumpa kita punya problem yang pertama. Dia tak adalah nak cakap problem sangat, cuma kalau korang tengok kedudukan brake ni sekarang, dia straight tau. Kita nak dia sedikit ke bawah macam tu. So untuk bagi kedudukan dia sedikit ke bawah, dekat cover meter ni kita kena trim sikit untuk bagi ruang sikit lah dekat bahagian sini. Sebab kalau korang tengok, ini pun dia dah agak rapat dengan dia punya bleeder dia. Belum lagi kita nak tambat kita punya botol lagi. So memang kita kena buat trimming sikit lah dekat bahagian sini. Botol ni kedudukan dia macam ni lah. Dia kena sengit ke belakang sikit, sebab dia punya tube ni dia panjang. So korang kena adjust dia pergi ke belakang sikit. Botol ni mesti dekat sikit dengan meter. Jangan letak dia jauh sebab nanti takut kacau kita punya bleeder valve ni. So sekarang ni kita just kena trim ni sikit untuk bagi laluan dekat tengah-tengah ni lah. Kita kena trim bahagian ni sikit. Untuk kita punya brake cable ni, kalau korang nak pakai yang standard punya, kita kena buka balik kabel bracket kabel yang dekat bawah ni, supaya kabel ni kita boleh tarik dekat bahagian atas, supaya kita boleh panjangkan dia. Dengan dekat bawah ni korang kena buka balik bracket ni, supaya kita boleh tarik dia naik ke atas. Sebab kalau korang tak tarik kabel ni, kita tak boleh nak pasang dekat dia punya lubang. Kita tak boleh nak pasang dekat dia punya lubang untuk brake kabel kat bawah ni lah. Ni lubang dia kat bawah ni. Kalau korang tak tarik dia, kabel tu, korang tak boleh nak pasang dekat bawah ni. Sebab dia tak sama dengan standard. Lubang dia dekat sini. Kalau standard, lubang dia dekat atas ni. So untuk pasang dia, kalau korang nak pakai lampu brake belakang balik, kita kena pakai yang ni. Kita tak boleh pakai yang
yang jenis yang screw tu. Kita kena pakai yang ni. Ni akan masuk dekat pegang. Allah. Dia akan masuk macam ni dekat brake cable. And then daripada brake cable ni kita akan masukkan dia dekat sini. Macam gitu. Tak tahu korang nampak ke tak? Okay, dia akan duduk macam ni lah. So brake cable tu akan jadi macam ni. So kalau korang tengok kita punya ni, kita punya brake cable ni dia berlaga. Brake cable pula, hose brake untuk reservoir ni dia berlaga dengan casing ni. So kita memang kena potong sikit lah bahagian atas ni. Untuk dia duduk macam ni kita kena potong. So aku dah lekat dengan selotip. Kita akan marking lah. So kita dah potong dia straight je, bagi mudah clearance kita. Kita akan asah dia ikut line ni lah. Kita pakai mata ni. Aku bukan tak nak pakai mata potong Mata potong ada. Mata potong ada, cuma dia punya pemegang dia untuk yang ni, untuk mata potong tak ada. So pakailah apa yang ada, janji boleh. Okay geng, so aku dah trim tadi, bagi dia nampak macam it belongs there. Okay. So jom kita test fit. Okay, so tadi kita dah settle buat cover meter. Sekarang ni kita nak kena buat pemotongan sedikit untuk lampu pula. Okay, kalau korang tengok lampu ni dia ada belaga sikit dengan ni. So kita kena buat trimming sikit dekat bahagian sini. And then lepas kita dah buat trimming, kita pasang balik, kita set up balik cun-cun. Aku tunjuk macam mana hasilnya nanti. Untuk kepala ni yang kita perlu trim ialah dekat bahagian sini. Kita perlu trim sikit bahagian atas ni. And then dekat bahagian hujung ni kita kena trim juga, sebab dia berlaga dengan kita punya pressure sensor untuk brake, untuk lampu brake tu. So sini kita kena trim sikit. And then ini memang kita kena trim. Jom. So untuk pasang kita punya brake pressure switch ni dengan kita punya master pump, make sure korang letak washer ni satu bawah. Masukkan kita punya brake hose, satu washer ni dekat atas, baru kita masukkan dekat lubang ni dekat bawah. So lepas dah settle semua tu, kita pasang, kita test, kita tengok mana yang berlaga. Kalau ada berlaga lagi kita adjust, tak ada kita just finishing lah. Kita ketatkan apa yang patut, kita ketatkan ni kita ketatkan. Okay, kita masukkan betul-betul hose ni ke dalam dia punya ni. Kalau tidak nanti leaking. Kita adjust betul-betul, kedudukan botol. Kalau tak ada apa dah, kita bleeding. Okay, ada satu lagi tempat untuk kita bleeding. So nanti kita kena bleeding dua tempat. Satu dekat caliper dekat bawah, and then satu dekat atas ni. Untuk minyak brake aku pakai Dot 4. Korang boleh cari dekat Petronas Dia dekat Petronas lah, senang. Ataupun dekat mana-mana pump minyak yang terdekat ada jual brake fluid ni. Aku pakai Dot 4. Okay geng, so settle lah kita punya bleeding bawah. Okay, untuk bleeding mula-mula korang
untuk first tu memang agak susah sikit kita nak bleeding. So cara aku tadi, aku buka nut ni sampai habis, aku keluarkan nut ni, aku tekan, kita main brake ni sampai minyak tu pancut keluar, and then kita tutup balik. Kita bleeding belah bawah, bleeding caliper bawah, and then baru bleeding caliper yang atas ni. So settle dah dia punya. Memang sedap. So untuk lampu brake ni, lampu brake belakang ni, okay, dia ada dua wire, satu color hijau dan satu lagi color coklat. Color hijau ni make sure korang letak belah kanan sekali. Okay, ni soket ni korang letak belah kanan sekali. Yang coklat ni korang letak belah kiri. So lampu brake belakang memang akan menyala lah. Okay, lampu brake belakang settle. Okay kan, so dia punya kabel ni, kabel untuk brake switch ni, kalau boleh kita korang balut lah dengan tape hitam kalau korang rasa nak lagi set. Kita untuk hari ni, okay, sampai ke petang sebab tadi hujan lebat gila. Aku nak buat video pun susah, dengan suara tak dengar. So inilah dia RCB S1 Forge Brake Master Pump. Okay, untuk trimming tadi agak banyak juga, taklah banyak sangat. Belah atas ni kita kena trimming sikit untuk clearance kita punya pump ni. And then belah bawah kita kena buat clearance untuk kita punya pressure switch untuk lampu brake belakang. And then itu je lah. And then belah sini sikit kita kena buat clearance sikit. And then daripada yang lain tak ada dah. Tak banyak sangat trimming yang kita kena buat sebab Y16 ni belah area atas dia ni dia ada banyak sedikit kosong. Belah atas ni geng, aku lupa tadi, kita kena potong sikit belah atas ni untuk bagi clearance dekat kita punya tapak ni dengan kita punya wire, dengan kita punya hose. Selain daripada tu dah tak ada apa dah. Memang feeling dia memang sedap lah. Okay, memang berbeza dengan standard. Macam liver Superbike Cik Wah. Ini jenis yang radial lah. Kalau yang standard tu dia axial, dia ke sana. Ini radial, dia ke sana. So selain daripada tu dah tak ada apa. Kalau korang belum subscribe channel aku, korang boleh tekan button subscribe. Terima kasih kerana support aku. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di next video. Ciao.